Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal Danish, nombor metrik 081883 dan saya daripada ISM Sains Sosial Antropologi dengan Dakwah SEM 1. Baiklah, ini adalah analisis temu bual antara saya dengan informan. Okey. Untuk pengetahuan semua, tajuk yang saya pilih adalah keluarga tanpa perkahwinan, iaitu cohabitation. Baiklah, latar belakang informan. Beliau bernama Izzat Aiman, berumur 35 tahun dan beliau bekerja sebagai seorang guru dan beliau sudah kahwin. Tempoh perkahwinan dia sudah melebihi 3 tahun. Baiklah, apa yang beliau faham tentang cohabitation ini adalah suatu hubungan ataupun pasangan yang hidup seperti suami isteri tetapi tiada ikatan yang sah, yakni tiada akad nikah dalam hubungan tersebut. Izzat memberitahu dan dia menekankan bahawa dalam Malaysia cohabitation sangatlah memberikan banyak kesan negatif disebabkan agama rasmi Malaysia adalah Islam dan beliau juga merupakan seorang Muslim. Jadi daripada pandangan beliau menekankan bahawasanya cohabitation ini sangatlah tidak digalakkan di Malaysia. Antaranya adalah ia melanggar prinsip-prinsip ataupun hukum dalam Islam. Dan bukan itu sahaja, dalam undang Malaysia juga ada menekankan lebih-lebih lagi dalam undang-undang syariah, menekankan tentang hubungan yang tanpa nikah, yakni cohabitation tersebutlah. Jadi beliau juga menekankan kesan negatif jika berlaku cohabitation ini. Antara yang beliau sebut adalah ia boleh memberikan impak negatif kepada keluarga tersebut, yakni mak bapak kepada setiap pasangan, dan juga pasangan tersebut akan menghadapi pelbagai masalah sosial. Sebagai contoh, kemungkinan tinggi pasangan tersebut akan dipandang hina dan juga dipandang jijik terhadap masyarakat kerana hubungan yang tidak sah ini selalunya tidak akan diberkati oleh Allah, dan juga mereka akan tetap hina oleh masyarakat kerana melakukan perkara yang jijik, kerana perkara tersebut adalah maksiat dalam aspek agama. Dan juga beliau menekankan impak negatif seperti kestabilan emosi, status anak dan juga isu sosial. Sebagai contoh, kestabilan emosi, jika hubungan tersebut tidak berjaya, yakni putus, maka mereka akan menghadapi pelbagai isu, pelbagai masalah untuk mengatasi emosi masing-masing. Dan seterusnya, jika pasangan tersebut mempunyai anak, maka status anak tersebut sangatlah sukar untuk diberikan kerana anak tersebut dikira sebagai anak luar nikah. Baiklah, apa yang saya boleh simpulkan daripada temu bual antara saya dan juga informan, yakni Izzat, saya mendapati pandangan daripada Izzat sangatlah bernas dan juga jujur kerana jawapan yang dia lontarkan sangatlah logik, kerana apa yang dia bagi tahu semuanya mengikut fakta dan juga logik akal. Bukan itu sahaja, malah Izzat juga menekankan tentang generasi muda yang akan datang sangatlah mudah untuk terpengaruh lagi-lagi dengan budaya barat, disebabkan media sosial sekarang sangatlah terbuka dan mudah untuk diakses oleh mana-mana peringkat umur. Dan informan tersebut juga menekankan tentang cohabitation ini tetap dianggap sensitif kerana ia bertentangan dengan nilai agama dan budaya tempatan. Baiklah, apa yang saya boleh simpulkan daripada temu bual kami adalah beliau sangatlah tidak bersetuju dengan keluarga tanpa perkahwinan ini, menidakkan perkara-perkara yang keji ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.